Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan cara membuat kapal terbang untuk pelancar kapal terbang touch up. Yang pertama, korang kena ada kertas A4, lipat dua macam ni. Nanti ada 4 bahagian ni, korang potong yang ni, yang ni. So nanti korang boleh buat kapal terbang dia. Okay, kalau korang dah potong ni, korang boleh lipat macam kapal terbang biasa. Okay. Dah siap belum? Kalau dah siap, korang ambil korang punya pelancar kapal terbang tu. Getah korang tu korang letak kat sini. Kapal terbang korang letak kat sini. Okay. Kalau yang ada coding tu, tekan dekat button ni, nanti dia akan terbang. Cuba acak ber. Siapa yang dah siap boleh test dekat acak punya. Sekian perkongsian pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel saya Nur Muhammad Robot.